Cikgu, pensyarah, student mesti suka sangat dengan update terbaru daripada Notebook LM ni. Akhirnya presentation yang Notebook LM boleh buat dah boleh edit guys. Selain daripada terpakai untuk slide yang baru, tuan-tuan perempuan juga boleh guna suntingan ni dekat slide yang lama-lama. Okey, contohnya macam saya ada slide yang lama ni kan. Okey, sekarang ni ada ciri terbaru iaitu button revise. Dekat sini kita boleh bagi tahulah nak tukar jadi apa. Contohnya, saya nak tukar warna dia daripada warna yang dull macam ni, saya nak warna yang mungkin ceri-ceri sikit. Okay, so tukar background warna baby blue. Okay, once kita dah suruh dia tukar, biasanya dia akan tukar lah. Tapi sebabkan saya minta warna saja, so yang ni pun dia tukar sekali secara automatik. Selain daripada revise satu page saja, kita juga boleh revise banyak page sekaligus sebenarnya. Kemudian tekan sahaja generate yang terbaru lah. So dia akan ada macam ni. Yang ini version baru, ini version lama. Yang nombor 2 ni version yang kedua lah, iaitu version yang terbaru. So kalau nak tengok yang ni warna putih. Okay, this one warna putih. Okay, this one warna biru tadi. Yang nombor 2 tadi tu warna biru tadi. Okay. Memang features ni sangat membantu sebab kadang-kadang kita nak tukar tu ambil masa yang lama. Sama ada buat dekat PowerPoint secara manual ataupun buat kat Canva secara manual. Dan tak lama lagi mereka akan release benda ni direct dekat Google Slide juga. So kita boleh edit terus dekat Google Slide, kemudian baru export jadi PowerPoint dan sebagainya. So nak sama-sama kita nantikan kalau ada features terbaru lagi, nanti saya akan update jugalah. Terima kasih.